Alright, Assalamualaikum kakak. Masih lagi berada di Malaysia Auto Show 2025 dan saya rasa benda yang paling excited anda nak tengok kat sini adalah semestinya EV Pro 2 yang terbaru. Okey, sekarang dia masih lagi dalam konsep prototype dan anda nampak dia macam half cut je mas. Sebab apa? Dia hanya nak tunjukkan bahagian-bahagian dalam kereta ni. Dan anda perasan, in terms of design, dia dah berubah. Kalau macam dulu, Emo2 dia lebih kepada sporty hatchback yang kecil. Sekarang dia dah makin besar dan dia dah nampak macam sebuah SUV crossover. Dan menurut bos punya Pro 2, iaitu Datuk Seri Zainal, cakap model ini akan bersaiz berkurang B segment. So lawan dia automatically macam BYD Atto 3 dan juga Chery Omoda E5. Okey, in terms of spec, masa sebelum ni Pro 2 cakap dia akan still pakai bateri CATL yang menurut Pro 2 dia punya testing sekarang dah boleh dapat lebih 400 km range dalam satu charge penuh, dan dia punya performance boleh menyebabkan kereta ini adalah sebuah model Pro 2 yang paling power, paling laju sebab 0 ke 100 kurang daripada 1 saat, top speed dia 165 km sejam, dan juga dia punya performance dia menurut Pro 2 dia punya driving dia rasa macam bawa kereta ICE, bukan bawa macam kereta EV. Okey, untuk punya bateri dia masih lagi menggunakan sistem battery leasing scheme. So dia akan sewakan bateri untuk anda, tapi yang tu dia masih belum finalize lagi in terms of details dia macam mana. Tapi untuk sebabkan dia pakai scheme tu, harga dia masih lagi murah dan produk menyatakan harga dia masih lagi berada di bawah takuk RM80,000. Bila nak launch? Launch dia ada pada suku keempat tahun ni. So insya-Allah mungkin bulan 11 bulan 2 tahun ni. So saya memang sangat excited. Apa pendapat anda dengan EV Pro 2 yang pertama ini? Safe, more safe. Cherry Car.